Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Ya. Madani. Yes. Hari ni lain sikit Jamal. Oh, itulah. Awak nampak semat lagi ni. Oi, saya Berkilat-kilat bukan selalu. Ya, anda bersama dengan saya, Jamal. Dan anda bersama dengan saya Jamil. Ya, tapi hari ni kita dalam program yang special sikit. Special. Lain. Bukan kita punya program. Bukan kita punya Bukan program. kita punya. Kita dalam siri Cerita Podcast. Ya, Ya. bersama dengan Jamal-Jamal hari ni. Kalau ikutkan sebenarnya orang lain. Orang lain kita tak apalah. tak apa, kita hijack lah. Kita doakan lah. Kita doakan rakan kita sebenarnya dia tak sihat sikit. Betul, kurang sihat. Kurang sihat. Kurang sihat. Kurang lah. Walau macam mana pun jangan risau, anda tetap bersama dengan kami. Ya. Ramai yang dah tanya kita bila dapat podcast. Ni lah kita Kita buat buat ni. kita buat. Okey. Tapi nama lain sikit lah. Nama lain sikit. Okey, kita hari ni ada segmen khas. Yap. Ini kita ada segmen tentang usahawan. Dan untuk anda, kita bawakan khas hari ni bersama dengan kita siapa? Encik Zahri bin Aziz, Yes. Timbalan Ketua Pengarah MARA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Mini love untuk semua. Mini love. Yes. Sega. Bergaya. Saya pula nervous kat sini, sejuk dia nak cakap. Dan kalau ikut Cik Zahari, dia sebenarnya seorang yang cukup arif, cukup matang, cukup berpengalaman dalam sektor keusahawanan. InsyaAllah daripada tahun 2001 sampai 2025 hanya ada beberapa tahun lah yang bertugas di sektor lain. Selain daripada itu keseluruhan dalam sektor keusahawanan. Mudah. Mantap tak InsyaAllah, mantap kan? insyaAllah. Okey, kalau macam tu kita akan terus ke segmen kita yang pertama hari ni. Kita nak bercerita tentang satu program khas yang agak besar juga di MARA ni. Betul. Ya, program apa tu? Iaitu program Aura. Kita tanyalah Cik Zahari kan. Kenapa nama program tu dinamakan Aura? Dan juga kenapa biasanya orang nampak dalam majlis ni anugerah kepada satu-satu je, contohnya usahawan kan. Tapi kenapa spesifikkan kepada Aura? Baik, terima kasih. Soalan yang sangat baik daripada Jamil ni. Susah nak jawab soalan orang ni. Saya risau juga. Waktu mula-mula saya semak soalan-soalan yang ni. Oi, ini kata 3 hari 3 malam baru boleh dapat sediakan jawapan ni. Tapi Aura ni, apabila timbulnya cadangan untuk create Aura ni, berasal daripada singkatan, iaitu anugerah usahawan MARA tu sendirilah, di mana kita create satu anugerah kepada usahawan kita yang berprestige. Maknanya kita mengangkat taraf usahawan kita kepada satu taraf yang lebih tinggi dengan kita sediakan anugerah kepada usahawan kita inilah. Jadi penghargaan dan juga pengiktirafan kepada usahawan Bumiputera yang telah mencapai kecemerlangan dan juga kejayaan dalam bidang perniagaan yang telah kita cuburi ataupun yang telah usahawan-usahawan ini cuburilah. Jadi kita khususkan kepada usahawan kita yang pernah menerima bimbingan daripada MARA maupun yang telah menerima kemudahan daripada MARA, sama ada latihan keusahawanan ataupun premis perniagaan MARA, merupakan penyewa MARA, ataupun pernah menerima kemudahan pembiayaan MARA ataupun pernah mengikuti program khas MARA. Itu dia Jamal. Banyak kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh MARA ni. Tapi kalau ikutkan kan, orang kata kalau dalam konteks Aura ni, kita sebenarnya kita tumpukan kepada usahawan MARA. Ramai sebenarnya usahawan MARA Betul, ni. ramai. Itulah, saya ingat ada lebih juga 10,000 juga usahawan yang daripada dulu sampai ke sekarang ni. Betul sangat tu. Mal saja pancing saya tu. Mal ni bijak. Sebenarnya keseluruhan daripada mula kita ditubuhkan tahun 66 sampailah kepada hari ini, lebih daripada 1 juta usahawan yang telah menerima kemudahan daripada kita, sama ada daripada macam saya sebutkan tadi, training, pembiayaan sehinggalah ke program-program lain yang kita sediakan MARA. Jadi 1.2 juta Mal, bukan sikit. 1.2 juta usahawan yang telah pernah menerima kemudahan daripada MARA. Jadi berbagai-bagai lah. Ada mikro, ada kecil, ada sederhana dan juga dalam berbagai industri. Ada F&B, ada otomotif, ada lifestyle dan juga yang lain-lain juga lah. Oh, ini termasuk yang dah Awak letak 10,000 je tadi. Saya pancing jauh je. sangat Dan kita tengoklah sebenarnya program anugerah usahawan MARA ni daripada lama, sekian lama dia dah buat sebenarnya. Aura ni memang dah lama dah. Lama sangat lah. Kalau ikutkan selama ni kita buat secara peringkat berpusat, maknanya kita buat KL. Betul. Tapi macam tahun ni dia special sikit, dia buat di peringkat negeri. Betul. Jadi sebenarnya apa strategi di sebalik keputusan untuk kita buat kat negeri dulu sebelum kita pergi ke kebangsaan? Ya, betul. Kita start Aura ni pada tahun 2006 lagi. Pada 2006 tu ada 2 kategori, anugerah usahawan cemerlang dan juga anugerah premis perniagaan.
pada ketika itu skopnya kita skopkan kepada dua perkara ini, usahawan dan juga premis lah. Jadi kemudian apabila berganti masa kan, masa berganti masa, dan juga sampailah kepada hari ini kategori anugerah ni pun telah bertambah kepada 12 kategori lah. Jadi pada sebelum-sebelum ni kita buat di peringkat ibu pejabat, maknanya setiap 2 tahun sekali sektor usahawan akan menganjurkan anugerah usahawan MARA ni untuk kita membuka peluang ruang kepada usahawan kita untuk menerima anugerah lah. Tapi walau bagaimanapun, specialnya tahun 2026 nanti, kita pada penghujung tahun ini 2025 kita akan mula melaksanakan aura ni di peringkat negeri. Strateginya adalah usahawan yang dicalonkan di peringkat negeri ini tadi akan menjadi calon utama negeri berkenaan untuk diangkat ke aura peringkat kebangsaan pada tahun 2026. The best of the best ni. Best of the best. Itu dia. Bila diceritakan start daripada 2006, saya tak sangka bahawa sebenarnya saya pernah pergi sebenarnya aura 2006 tu. Dan mana kata yang saya pergi tu yang first lah sebenarnya. Itu yang pertama memang. Wow. Saya nak cakap apa, awak dah tua dah tu. Awak salah rendah lagi. Alamak, kantoi. Okey, mungkin Cik Zahari rasa kan kalau bila dah ada dari setiap negeri tu, mana kita akan ada 14 negeri termasuk Sabah Sarawak. Termasuk Sabah dan Sarawak. Wah. Semua negeri kita ada insya-Allah. Kiranya Sabah Sarawak tu sekalikan ataupun berasingan? Berasingan. Berasingan. Kita laksanakan berasingan. Okey. Memberi ruang kepada negeri, usahawan-usahawan di negeri yang berkenaan. Cat bagi cat lah, seorang sikit kan. Betul. Mel jangan tanya soalan susah, Mel. Okey, minum air. Cik Zahari minum dulu. Ada soalan kecil-kecil je lah. Kita kata kan. Okey. Ada yang kata program Aura ni cuma lebih kepada majlis glamour. Itu. Tapi Aura tu lebih daripada tu kan. Dan macam mana MARA nak pastikan program ni lebih nampak impak yang sebenar untuk komuniti usahawan. Okey. Geram pula aku dengar. Namanya kata ini cuma majlis glamour ni. Bagaimana Aura ni sebenarnya memberi impak sebenar kepada komuniti usahawan sini. Jadi kalau majlis anugerah ni kalau tak glamour, baik buat peringkat kampung je. Maknanya tujuan kita nak bagi anugerah pada usahawan ni untuk kita mengangkat taraf usahawan yang menerima kemudahan daripada MARA ni. Jadi Aura memang glamour. Itu yang pertama. Aura memang glamour. Tapi ia bukan hanya berkaitan dengan anugerah, Mel. Ia berkaitan dengan pengorbanan, berkaitan dengan jerit perih usahawan-usahawan kita yang melalui proses daripada mula dia set up perniagaan dia sehinggalah kepada satu tahap di mana dia boleh menerima anugerah daripada sebuah agensi yang merupakan peneraju dalam pembangunan keusahawanan kita ni. Maknanya sepanjang perjalanan dia tu daripada dia merangkak sampailah dia berlari sekarang dan mungkin dia akan pergi ke peringkat antarabangsa. Dan mungkin juga pada ketika itu seolah-olah macam ibu bapa yang melambai-lambai kepada anaknya yang telah berjaya untuk meneruskan kehidupannya sendiri. Wow. Itu dia analogi dia. Macam bersemangat dia ni. Makin panas lagi. Dia punya cerita tu kan. Tapi itulah bila kita cerita pasal usahawan. Usahawan ni pun dia ada banyak-banyak peringkat. Kadang-kadang kita ada usahawan tu memang dia punya target peringkat dia tu dia nak IKS saja. Contohnya dia jual keripik. Betul. Lepas tu dia ada yang orang kata yang middle end punya usahawan yang dah ada kedai mungkin dan bercawangan-cawangan. Tapi dia ada yang high up sikit tu, target dia mungkin adalah nak membuka laluan untuk membina peluang kerjaya kepada anak-anak muda. Betul. Dia ada lagi satu lagi tu, yang lagi tinggi tu, yang pergi overseas. Mana kata produk tu dah dipasarkan ke pasaran antarabangsa kan. Jadi dalam konteks Aura ni sebenarnya program tu sendiri dia nak bagi spotlight tu kepada siapa? Macam mana kita nampak? Sebab kita nampak macam usahawan yang dipanggil tu bila gist of the gist tu nampak yang macam usahawan dah established je. Yang rendah-rendah ni macam mana? Yang rendah-rendah ni maknanya saya ambil contoh lah, ada satu syarikat ni yang mengeluarkan katalah keripik je. Keripik dan juga very basic food yang mana sebelum ni banyak usahawan kita yang lain-lain di peringkat luar bandar, di peringkat negeri pun mengeluarkan produk yang sama. Tetapi bagaimana usahawan ni dapat membina satu jenama sehingga ke peringkat antarabangsa walaupun produknya sama dengan produk yang usahawan kita di luar bandar. Itulah yang Aura cuba ketengahkan. Maknanya bila Aura ni ditengok ataupun dilihat, ditonton oleh usahawan yang mengeluarkan produk-produk yang sebegini, ditengok ini produk macam produk aku. Tapi bagaimana syarikat ini, bagaimana usahawan ini mampu mengangkat produk yang sama, produk yang kualitinya mungkin hampir sama dengan dikeluarkan oleh di peringkat luar bandar atau kampung ni, tetapi diangkat hingga satu taraf di mana
mampu syarikat ini menerima anugerah daripada MARA, ia akan menjadi satu inspirasi Mal kepada usahawan-usahawan yang ada luar sana untuk berjaya seperti mana usahawan-usahawan yang dalam penerima anugerah Aura ni. Itu tujuan kita. Itu tujuan. Saya Itu pun rasa tujuan kita, terinspirasi. mencukil potensi lu. Saya rasa sampai jadi usahawan. Itu dia. Saya dengar macam cerita Mok Chun tu. Oh. Awak pernah tengok cerita Mok Chun? Usahawan desa. Usahawan desa. Saya hanya boomers je pernah tengok. Saya dua ni. awak baru tengok cerita. Saya berlakon dalam cerita ni. Oh wow. Okey. Okey. Jadi kita akan berehat sekejap sebab betul. kita ada nak masuk kepada cerita-cerita yang lebih panas lagi. So kita akan jumpa lagi sekejap lagi. Kita berehat dulu. Okey, tunggu jap Kita minum dulu. Nice. Okay, and we are back. Kita kembali lagi. Ya, dalam rancangan jangan salah cerita. Saya apa tersasul? Kita Dalam dalam rancangan cerita podcast. Ya. Jangan lupa. Okey. So kita masih lagi bersama dengan Cik Zahari dan kita akan bercerita tentang segmen kedua kita lebih kepada cabaran dan realiti. Ya. Okey, Cik Zahari. Kalau kita tengok dari sudut luar lah kan. Anjuran Majlis Aura ni nampak mudah pentas, bagi sijil, lepas tu tepukan, tapi realitinya sebenarnya banyak cabaran juga kan. Betul. Boleh bagi tahu tak apa cabaran yang usahawan-usahawan tu lalui dan juga untuk kita memberikan anugerah kepada usahawan tu. Untuk menganjurkan majlis tu sendiri pun saya ingat cabaran yang cukup besar kan. Betul. Penganjuran majlis tu merupakan satu perkara, maknanya dari segi pemilihan usahawannya, dari segi pemilihan lokasinya, siapa yang akan hadir. Dan pada tahun ni pula Mel, kita bawa satu elemen lain sikit lah. Kita bawa elemen wakaf, iaitu wakaf MARA Madani yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi kita bawa dalam konteks sektor keusahawanan ni, kita nak memberi ruang dan juga peluang kepada usahawan kita ni untuk berwakaf semasa mereka menghadiri Majlis Anugerah Aura ini tadi. Jadi kalau kita lihat penganjuran Aura ni, maknanya di setiap peringkat, sama ada di peringkat daerah lagi, pegawai-pegawai MARA daerah MARA ni dah start mencari calon-calon yang sesuai, scouting all area of the district to find a good candidate untuk dicalonkan bagi daerah berkenaan. Dia macam kalau usahawan dia menang daripada daerah dia tu, maknanya dia rasa very proud, sangat bangga lah Mel. Okey, kalau kita tengok tadi kan, kita sembang-sembang mana kata usahawan MARA ni ada lebih sejuta juga usahawan kan. Jadi bila kita nak pilih lah dekat negeri tu sendiri kan. Yelah kalau 1 juta pun bagi 14, kalau kena negeri macam Pahang, Selangor, ramai usahawan tu kan. Jadi kalau dia dah terpilih, contohnya satu negeri tu dia pilih dalam 50 usahawan. Macam mana cara kita nak pastikan yang semua kategori anugerah yang kita adili ni tepat bagi semua usahawan yang bertanding? Betul. Kena adil lah. Adil lah, nak bagi adil. Tak nak orang komplain lah. Tak nak aduan daripada usahawan ni. Sebenarnya di peringkat macam saya sebut tadi, daerah ni akan mencalonkan usahawan yang mana yang berpotensi ini tadi. Jadi pada masa yang sama kita ada panel penilaian. Panel penilai ini di peringkat daerah itu sendiri diangkat kepada proses penilaian di peringkat negeri. Kemudian melalui kita ada sistem pemarkahan yang berstruktur dan juga kita nak tengok di sini integriti para penilai juga integriti para penilai juga kita pilih panel yang benar-benar berwibawa untuk kita pastikan anugerah Aura ini kita beri kepada usahawan yang sepatutnya, bukan sekadar hanya semata-mata nak memberi anugerah, tapi nak pastikan penerima itu merupakan usahawan yang betul-betul established dan juga yang sepatutnya. Itu dia Mat. Dia macam ni lah kalau Mat. tengok kan. Buat ni. Orang kata kalau budak tadika lah kan yang baru nak belajar ABC. Saya akan kata, awak baca bagus. Gula-gula satu. Bukan rasuah tapi dia motivasi pada dia. Menarik minat supaya kata, mana aku baca terima lagi bagus. kasih lah cikgu. So dia belajar lagi rajin kan. So usahawan kalau yang dia baru nak naik pun bila dia dapat orang kata anugerah ini satu pemangkin yang cukup baik lah untuk dia untuk maju lebih ke depan kan. Hebat Mal. Itu analogi tu cukup cantik sebab kalau kita tengok kalau sistem di sekolah pun di hujung tahun biasanya dia ada anugerah usahawan, anugerah sekolah pelajar. Sekarang tak ada nombor lah kan, tapi dulu kita ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Bukan semuanya akan dapat nombor tu, tapi dia menjadi perangsang pada pelajar-pelajar lain yang tengok satu hari nanti aku juga akan naik pentas sebagaimana kawan-kawanku yang lain untuk menerima
anugerah sebagaimana anugerah yang betul. awak terima tadi. Tapi je kalau dia punya motivasi lagi analogi baik, lepas dapat anugerah tu dapat basikal. tu. Alamak. Itu kena minta kat ayah dia lah. Jangan minta kat cikgu pula. Mungkin PS5. Sama sekarang demand banyak Ya, tu. demand tinggi tu. Okey, kalau macam sekarang ni ramai usahawan Ni, Man. muda tau Cik Zari. Betul. Yang baru nak mula tapi dia rasa takut. Sebab apa? Sebab dia nampak nak mulakan satu perniagaan tu mungkin sukar lah bagi dia kan. Tapi dalam konteks Aura ni, macam mana Mara nak menarik minat diorang supaya masuk dalam dalam kategori usahawan untuk mendapatkan satu anugerah juga. Sebab kadang-kadang orang tengok Aura ni kata apa, mungkin nak menjadi satu usahawan kena mempunyai duit yang banyak, Betul. kena mempunyai harta yang banyak Baik. untuk mendapatkan satu anugerah. Adakah benda tu benar ataupun tidak? Oh, lain macam macam Mana mencukil jumpa lalang. rahsia sektor keusahawanan dengan Mara ni. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kepada keusahawanan di sini kan, sebenarnya dia bukan hanya perlukan modal semata-mata lah. Kalau kita tengok modal diri kita tu yang penting sebelum modal duit tu datang. Kalau diri kita itu kita perkemaskan dengan ilmu dan juga knowledge yang betul, dengan kemahiran yang betul, dengan ilmu yang betul, modal kewangan tu akan datang kepada kita. Contoh, saya ambil contoh ya. Kita buat program UNI Clinic. Kita create usahawan dalam bidang profesional doktor-doktor kita ni ya. Jadi satu klinik ni kita biaya sehingga 300,000 mil. Jadi doktor ni memang doktor-doktor kita ni kalau buat perubatan nak bagi ubat apa dan sebagainya memang dia orang terror lah. Dia orang yang paling cekap. Tapi bila untuk menjalankan perniagaan, doktor-doktor ni kita kena berguru dengan orang yang betul. Di sinilah Mara datang. Mara datang menyediakan skim program berstruktur daripada latihan, attachment dengan industri sehinggalah kepembiayaan, sehinggalah doktor ini boleh buka klinik sini. Sekarang dah ada lebih 120 klinik dengan brand UNI Clinic. Kemudian kita extend lagi dental, extend lagi pharmacy, extend lagi hit barber kita gunting rambut untuk beliau. Sekarang ada lebih daripada 90 outlet. Ini yang kita minum ni yang saya bawa ni. Tapi minta maaf lah satu je. Aduh ya. Lokal ni ya. Lokal ni salah satu daripada brand daripada Mara juga. Sekarang dah ada 9 outlet kita keseluruhan. Jadi itulah proses tu sebagaimana kita tengok. Kalau belia kena ada ilmu yang betul dan just do. Jangan nak fikir banyak, kena dapatkan ilmu, datang kepada agensi-agensi yang boleh memberi ilmu dan lihat peluang dan juga ruang dan juga potensi bagaimana usahawan ni, bagaimana agensi ni boleh bantu untuk membangunkan usahawan. Dan kalau kita lihat belia ni sekarang memang ideanya tu berbeza dengan zaman saya dulu aku. Mal saya tak tahulah tapi macam saya dulu memang beza ideanya. Buat baju t-shirt yang sama tapi boleh jual dengan harga RM150. Buat makanan baru-baru ni ada kedah showcase dekat Mara ni saya pergi beli sushi. Tapi sushi sotong tu harga dia RM40. Tapi orang beratur tuan-tuan. Itu dia. Dia punya marketing dia. Dia punya marketing dia hebat. Maknanya angle yang berbeza. Macam mana usahawan-usahawan muda ni boleh nampak angle yang beza tu Mel. Yang mungkin usahawan-usahawan yang sebelum-sebelum ni tak nampak, mungkin berdasarkan kepada perkembangan semasa juga. Jadi menarik lah. Untuk usahawan muda ni maknanya jangan tunggulah. Kena start cari ilmu dan juga terjun ke dalam usahawan. Sebab kebiasaannya kalau budak-budak muda ni, diorang mungkin ada yang nak sambung, nak ke depan lagi. Tetapi diorang takut lah sebab mungkin kadang-kadang kita naik. Kalau ada satu masa kita jatuh. Dia tak boleh terima yang jatuh. Takut nak jatuh. Takut nak jatuh tu. Sebab bila dah jatuh, susah nak naik balik dia kata. Tapi biasalah. Lumrah kehidupan. Sebab kata pepatah orang yang sebaik Cik Zahri lah. Saya. Boomers lah. Mana? Saya tu ada highway. Betul. Sebab zaman je sekarang pakai highway. Orang dulu dia pakai ada jalan. Sekarang mungkin ada freeway. Mungkin ada NKBE. Tapi itulah bila kita bercerita pasal Aura ni, sebab ni sebenarnya program kerajaan kan. Jadi ada setengah orang ni dia skeptikal. Dia kata bila agensi kerajaan ni macam Mara ni dia banyak buat program tapi hasil tak nampak kan. Jadi bila orang cakap dengan persepsi macam ni, so apa reaksi Cik Zahri? Itulah tujuan kita buat Aura tu sebenarnya. Sebabnya kita nak showcasing
semua usahawan kita yang telah berjaya di peringkat daerah, sehinggalah peringkat negeri, sampailah ke peringkat kita kata dalam negara kita lah. Maknanya dengan Aura ni kita boleh lihat bagaimana ramainya usahawan yang di luar sana yang telah mencapai satu taraf yang mampu diberi pengiktirafan oleh agensi dan juga mampu untuk menerima anugerah. Jadi uh, pada pandangan saya, um, alasan kata banyak buat program tapi kurang hasil ni tu satu perkara yang lapuklah, tak boleh terimalah. Maknanya sekarang ni kita kena showcase apa yang kita buat supaya memberi inspirasi kepada usahawan-usahawan lain untuk menceburi pada bidang sama. Kalau dia tengok, ini boleh dapat order, aku pun ada idea yang semua, mungkin dia boleh menyelusuri potensi. Itu dia, potensi peluang keusahawanan tadi. Itulah pendapat saya tu. Ya, ya. Tapi itulah orang kata, bila orang kata persepsi kan. Persepsi ni banyak. Betul. Lain orang, lain persepsi. Macam kita jual tadilah, kalau orang kata produk sushi tu kan. Kalau sekarang sushi pun ada banyak jenis. Betul. Ada yang betul-betul daripada Jepun. Ada yang dah Jadi awet. dia tak awet tapi dia buat Malaysian taste. Malaysian taste lah. Cita rasa kita kan. Dan bila cita rasa kita ni jualannya walaupun murah tapi jauh lebih daripada yang original Jepun tu lah. Betul. Kadang-kadang perspektif orang luar ni, dia kata macam kita bagi contoh lah pergi satu-satu tempat tu kita buat siksaan. Dia buat video dan di-post. Bila dah di-post, menunjuk. Post. Tapi untuk menarik minat, adakah kita buat benda tu? Kita tak buat. Tapi biasa benda tu. Sedangkan awak buat. Saya tengok, apa dia buat nak nunjuk ni. Tapi sebenarnya dia menjadi sumber inspirasi orang lain. Orang lain untuk buat benda tu. Aku pun boleh lah buat macam ni. Yalah. Dan dia buat juga video. Sama je Jamal. Satu video. Konsep dia sama. Satu video, katalah 30 juta orang tengok kan. Kalau tak ada haters tak seronok. Macam kita kan. Ada suka yang ada haters. Kita pun ada juga haters kita kan. Tapi kalau ada haters, orang boleh jawab komen kan. Itu yang bodoh dia. Betul. I hate you. Betul. Lepas tu sebenarnya orang yang zaman Cik Zahari pun cakap. Betul. Benci tak ada. Dislike you. Ada. Benci tak ada cinta. Salah. Alamak. Benci tak ada sayang. Sasul. Lagi dibenci lagi sayang. Betul. Itulah. Okey. Kita akan berehat seketika. Yep. Jangan lupa kita akan bersama lagi sekejap lagi. See you back. Kita kembali lagi dalam rancangan Cerita Podcast bersama Jamal Jamil dan juga Encik Zahari. Okey. Kali ni kita segmen yang seterusnya. Segmen ni mungkin tak panas macam tadilah. Tapi juga kita dah minum air bubble sejuk dah. Bubble ni juga usahawan kita usahawan ni dah. Usahawan kita. Sedap air bubble ni kalau nak minum boleh beli dekat mana-mana kedai lah ada dah jual sekarang. Betul. Sekarang kita cerita segmen seterusnya, iaitu membina ekosistem usahawan. Dalam Aura ni bukan sekadar anugerah macam Cik Sari cakap tadi dah, untuk membina, bagi sumber inspirasi kepada orang luar. Dan tapi satu cara Mara nak bina ekosistem usahawan Bumiputera ni, dan juga berapa jauh lagi kita nak lihat pengusaha tempatan ni yang bersaing di peringkat global. Apa jauh lagi? Lama lagi kita tengok dia bersaing. Usahawan tu di peringkat negara kita, dan dia nak pergi ke jauh. Menarik soalan ni. Kalau saya kalau penonton kalau saya nak lihat Jamal lepas ni bersiaran di mungkin premis di kita di luar negara, sama ada di Mara London. Kita beri harapan kepada Jamal untuk bersiaran di luar negara. Jadi bagaimana itulah hasrat Mara untuk melihat usahawan kita ini untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat antarabangsa lah. Jadi jika kita lihat kalau dalam sebenarnya kita tengah buat plan strategik ni 2026 ni. Jadi agenda kelima adalah pengantarbangsaan. Memang hasrat Mara untuk melihat usahawan kita ni bukan hanya bersaing dalam market dalam negara, tapi juga kita nak melihat untuk bersaing di dalam memasarkan produk perkhidmatan ke dalam pasaran luar negara. Jadi dekat Mara ni kita ada satu program Mel, namanya program Gate to Global. Di mana program Gate to Global ni adalah program berstruktur yang dilaksanakan oleh bahagian pembangunan usahawan dan juga dengan kerjasama daripada bahagian pembiayaan dan bahagian infrastruktur komersial Mara. Kita menyediakan satu program yang mana meliputi daripada latihan, sama juga macam tadi, ada latihan berkaitan dengan pasaran luar negara, pasaran ekspor, dan dari segi bagaimana untuk membimbing usahawan itu untuk memasarkan produk ke
luar negara. Dan pada masa sekarang ni lebih daripada 133 usahawan MARA sendiri yang ada kapasiti Wow. untuk ekspor ke luar negara. Dan melalui Aura ni kita harapkan bila ada usahawan lain melihat dan memberi perangsang kepada usahawan lain juga untuk pergi sehingga ke pasaran antarabangsa ni, insyaAllah. Dan kita bukan hanya buat bersendirian, kita collaborate bersama dengan Matrade dekat contoh international exhibition dekat Gapur, UAE, kemudian Japan Food Export Fair, kemudian ada di Paris, dan baru-baru ni di Korea. Di Korea ni menarik sebab kita ada 23 purchaser, pembeli yang mana membeli produk-produk daripada usahawan kita, 100% terjual di sana. Pada masa yang sama, lebih daripada 8 juta kontrak pembelian yang diperolehi semasa membuat business matching di Korea. Jadi usahawan-usahawan sebeginilah yang kita cari, dan juga MARA ni membuka peluang sehingga ke peringkat antarabangsa dengan Mel. Wow, Jadi itu dah kata itu cerita dia bukan tu. kaling-kaling tau. Bukan kaling-kaling. Tapi betul lah, bila nak cerita pasal antarabangsa ni pengalaman saya lah. Pengalaman Saya pernah sebenarnya buat program dekat overseas. Alamak. Jangan kata Jamal tak sampai. Saya sampai Shanghai tau. Oh. Tapi nak cerita masa dekat Shanghai tu kita buat program dengan Pak Sen. Aha. Benda pertama sekali bila sampai dekat Shanghai kan, nak cari makanan Melayu dulu. Dan apa yang kita jumpa kat sana dekat Pak Sen ni, orang tengah tembak roti canai. Unik je kat situ lah. Tembak. Ada bawa ke sampai ke Shanghai. Ya. Ini kita ada ni Miha Shanghai ni. Miha. Very soon. Just around the corner Miha Shanghai. Kita pun jadi jemput tu. Itu menarik tu. Tapi nak cerita bahawa bila kita tengok kan, kadang-kadang even dekat sini lah. Even dekat sini kita tengok kita buka kedai showcase tu kan. Produk tu benda tu yang kita nampak hari-hari. Betul. Contohnya laksa kan. Tapi yang beratur tu punya panjang. Tapi kat Shanghai macam tu. Produk yang dijumpa tu, contohnya mi segera kan. Kat sana makanan ruji je. Betul. Tapi yang beratur membeli tu apa? 2 kali roundabout. Kita sendiri pun tak sanggup kan. Macam kedai showcase. Betul. Baru-baru ni Terengganu kedai showcase. Yang beratur panjang tu. Sambutan ya Allah. Dia kata, kita orang nak beli kan. Tak apalah. Tengok dulu. Kita tunggu minggu depan. Perak Perak showcase. Bunga perak ada kat depan tu. Kita tengok kehebatan Perak showcase. Boleh tak? Betul. Apa ni, melawan tak dengan negeri-negeri lain? Cerita sektor usaha MARA tak berhenti. Program sepanjang masa. Sepanjang tahun kan. Ada orang tanya saya, lepas ni program apa? Okey, nak tanya. Kira dah. Saya nak tanya Cik Zaria. Okey, so apa yang buat MARA yakin Aura boleh jadi platform yang menghubungkan usahawan dengan mentor, pelabur dan juga peluang pasaran antarabangsa? Aura ni sebenarnya dia macam titik mula saja kepada satu perjalanan yang lebih panjang kepada usahawan kita ni. Kalau kita lihat, kalau kita bagi pengiktirafan tanpa persekalahan ni, dia hanya kekal dalam negara ni. Jadi kita bawa Aura ni untuk bagi motivasi, dan juga kita nak validate kata usahawan itu berpotensi untuk mengembangkan jenama dia ke pasaran yang lebih luas lagi. Dan juga apabila telah mendapat pengiktirafan dalam negara, sudah pasti ini akan menarik pelabur-pelabur untuk melihat, sebenarnya produk ini telah established dalam negara, dalam Malaysia itu sendiri. Jadi mungkin ada pelabur-pelabur di dalam negara, mungkin ada purchaser yang berkualiti, mungkin ada pengusaha rangkaian jualan runcit di luar negara yang berminat untuk mendapatkan produk daripada usahawan kita ni. Apabila tengok orang Malaysia sendiri telah mengiktiraf produk ni kepada satu peringkat yang lebih tinggi. Dan juga lagi satu adalah untuk mengenal pasti, untuk kita angkat, dan juga untuk kita hubungkan connect usahawan yang benar-benar bersedia. Kita tahu dah yang mana orang ni mesti dia benar-benar sedia untuk dia connect kepada pasaran yang lebih luas. Pasaran global. Betul. Saya teringat dengan tahun lepas punya pemenang anugerah pendidik. Awak perasan tak? Ya, profesor yang daripada UniKL. Betul. Dia ada cerita dia tu yang dia kata produk Malaysia ni, yang masa tu IKM buat seat upholstery untuk kapal terbang. Tapi dia kata yang datang tu orang Jepun. Datang dia tengok dan terus berminat, dan dia lepas tu dia terus jadi pembeli yang konsisten dengan produk Malaysia tu, seat kapal terbang tu. Which is kalau ikutkan sebenarnya kalau pasar fabric ni ada je dekat Kemboja, Vietnam, China even kan. Tapi Jepun tu dia pilih produk kita yang kat Malaysia ni sebagai satu benchmark yang menjadi satu benchmark yang tinggi lah. Diterima di antara sebab kapal terbang kan. Yelah. Kalau kita tak mengiktiraf produk ataupun usahawan kita, siapa lagi? Kita kena bantu.
Okey, secara peribadi ni Cik Zahari Ya. Ya, Peribadi ya. Peribadi Peribadi. saya sendiri ni bukan marah ni. Okey. Apa yang membuatkan Cik Zahari percaya dengan ada misi aura ni, walaupun banyak tekanan ataupun daripada pihak luar ni. Skeptism lah daripada pihak luar Skeptism tu kan. daripada pusat luar. Orang tak percaya. Daripada orang ketiga macam mana? Saya senang je. Sebab saya percaya kepada usahawan-usahawan yang mara bantu selama ini. Saya percaya usahawan kita ada potensi yang sangat tinggi untuk menjulang produk juga perkhidmatan yang disediakan, dan juga saya percaya kepada potensi yang lebih luas di luar sana yang terbuka kepada usahawan kita. Jadikan usahawan yang penerima aura ini sebagai satu contoh supaya banyak lagi ribuan jutaan usahawan lain yang boleh menelusuri jalan yang sama yang telah dilalui oleh penerima aura ini. Itu saya percaya. Dan tiada siapa boleh menggugat kepercayaan saya. Ya, betul. Dengan kepercayaan Semangat. membuatkan semua usahawan-usahawan yang ada, yang belum ada, jadi sumber inspirasi. Semua nak jadi usahawan lepas ni. Yeah. Sudah tengok Cik Zahari turun. Tadi kat atas kau. Wow, macam bayang-bayang kan? Macam bayang kan. Okey, kita akan bersambung lagi sebentar lagi. So kita Rehat dulu. Yes. Jumpa anda selepas ini. Okey, dan kita kembali ke rancangan Cerita Podcast. Okey, dan kita masih bersama dengan Cik Zahari, mungkin di minit-minit terakhir kita lah. Betul. Rasa macam sesaat baru. Tapi tunggu saya edit nanti kan panjang jadi. Okey, mungkin Cik Zahari yelah, aura ni dah lama kan. So mungkin Cik Zahari pernah dengar atau nak kongsi kalau ada kisah usahawan yang orang rasa terinspirasi yang agak kuat ataupun yang boleh menyentuh perasaan lah sepanjang aura ni berlangsung kan. Mungkin kalau saya nak bawakan ni, saya bakal cerita yang pemenang aura yang sebelum ni lah. Kisah Azirul dan juga pasukannya, iaitu di bawah syarikat Betriku, yang mana daripada syarikat yang bermula daripada kita kata bawah pokok, kemudian berjuang bersama dengan pasukannya hingga menjadi satu syarikat yang kita kata jualannya melebihi daripada RM200 juta. Dan juga kita doakan supaya syarikat ni boleh dilistkan di Bursa Saham insya-Allah. Dan juga apa yang menarik kaitan dengan Betriku.com ni adalah bagaimana Azirul ni dia membuka peluang dan juga ruang perniagaan kepada banyak usahawan-usahawan lain dalam bidang perkhidmatan ini. Kalau saya tengok ni di bawah Betriku.com ni melebihi daripada 3,000 bengkel. 3,000 bengkel strategik yang menjadi rakan strategik kepada Betriku.com, lebih daripada 1,000 usahawan di bawah B Hero, iaitu ini kata-kata konsep Bamboo tadi, usahawan create usahawan. Jadi perjalanan Betriku.com ni bukan satu perjalanan yang mudah. Bagaimana Azirul menggunakan kaedah digitalisasi, bagaimana dia membangunkan usahawan-usahawan lain yang memerlukan bantuan daripada syarikat, telah menyebabkan Betriku.com telah menjadi satu jenama yang disegani dan juga satu jenama yang begitu sinonim dengan rakyat Malaysia ni. Mal kalau Betrikong terus Betriku.com. Kebetulan pula. Kereta saya hari itu sebenarnya masih lagi bawah waranti Betriku.com. Itu dia cerita. Saya pernah order bateri lah dengan Betriku.com kan. Datang rider yang hantar tu kan. So rider tu datang, dia tukar-tukar bateri. So saya tanya, abang lepas ni ada job lagi? Oh tak, saya cukup tahun ini. Lepas ni saya nak habiskan masa dengan anak saya. Dah petang kan. Hari Ahad pula tu. Pada kata selain daripada dia bantu kita, untuk dia sendiri pun masa dengan keluarga tu pun penting jugalah, weekend kan. Hari Ahad kan. Tapi tu lah, steady dia berada tu kan. Abang kalau ada apa masalah abang call dia saya. Dia ada servis yang bagus kan. Sebab rasa raya baru ni lah. Kereta saya bateri Kong juga. Raya kedua. Nak pergi beraya, start kereta tak boleh. Start kereta tak boleh. Jumper pergi ke Betriku. Tengok dia kata okey, dah check semua. Okey, bateri Mesti belum dia check dulu, betul tak Pak? Dia check dulu. Dia tak terus tukar kan? Ya, betul. Dia check dulu berapa persen yang ada. Ya, betul. Sebab tengah kedai yang kita biasa pergi, kan biasanya tak nak kita sebut kan. Tengah kedai biasa dia, ni bateri Kong ni. Tukar baru. Betul. Itu apa tu Mel? Itu kejujuran. Ya, betul. Dan dia bagi tahu, okey, sekarang ni bateri yang kereta saya tu tak ada. Oh, tak ada? Besar tu tak ada. Oh, saya ingat bateri tak ada. Dah datang kereta bateri tak ada. Bateri ada, tapi
saiz asal dia tu tak ada. Oh ya? Yang jenama bateri-ku tu tak ada. Dah habis stok. Dia kata ambil yang jenama lain. Tapi okey benda tu. Betul. Yang penting dia bagi tahu berapa persen yang boleh ada dalam bateri. Oh, masih Yang survive yang lah. tu masih boleh survive lagi. Mungkin dalam 4-5 hari lagi. Lepaslah kalau kita tak berjalan jauh. Tapi dia bagi tahu berapa persen, 25%. Mesti boleh pakai lagi Yang lah. penting kejujuran dalam Kejujuran menjalankan budak tu perniagaan. dah kata, nanti kalau ada saya pergi hantar dekat rumah. Tak apa, balik dulu saya pergi hantar ke rumah, saya pasang. Menarik. Dia kata okey, nanti dia nak pergi kedai, dia nak pergi pasang rumah orang lain pula. Dia kata okey lah, tak apalah, nanti saya tunggu kat rumah, barang sampai Tu saya dia pasang kat tahu. rumah. Itu Mudah. menarik cerita dia tu. Mudah. Dia kata mudah betul lah, alhamdulillah lah. Batteriku.com ni lah penerima anugerah Aura pada tahun 2024. Awak ada macam tu kan? Saya ada. Awak pergi kan? Saya pakai dengan ni. Oh, ini baju awak pakai tu? Saya tak pergi time tu. Awak memang. Tak apa, lepas ni saya pergi kan? Awak pergi. Okey. Dan mungkinlah sebab ni cerita inspirasi ni kan. Mungkin hari ada benda sikit yang ataupun sedikit pesanan kepada anak-anak muda yang baru nak memulakan perniagaan. Dia orang takut nak buka bisnes kan. Macam saya cakap tadi lah, kadang budak baru dia ada plan nak buat. Nak buka bengkel. Untuk tolong orang-orang kampung dia, orang keliling rumah dia. Tapi dia takut nak ceburi. Mungkin sebab dari segi duit, dari segi barang. Ada tak Cik Zahari bagi satu pesanan kepada anak-anak muda atau usahawan yang baru? Ada. Tadi saya dah sebut satu. Kejujuran tadi merupakan adalah satu elemen utama apabila kita buat bisnes. Yang kedua, ketekunan. Dan tekun ni maknanya bisnes ni dia kena bersungguh-sungguh. Kena bersungguh-sungguh, dia kena rajin, dia kena kita kata memberi komitmen yang sepenuhnya untuk kita jalankan perniagaan ni. Tak boleh sambil-sambil, tak boleh kan. Dia kena meletakkan komitmen yang penting kepada perniagaan kita untuk pastikan kejayaan perniagaan kita ni. Dan lagi satu ni jangan putus asa lah. Ya. Jangan putus asa, kadang-kadang bisnes ni tak seindah sebagaimana yang orang impikan. Ada masa naik, ada masa turunnya. Waktu kita turun itulah yang memerlukan satu kita kata jati diri pada diri kita ni untuk pastikan kita boleh bounce back. Untuk kita lantun semula. Ya, melantun dengan lebih tinggi lagi supaya memberi satu pengajaran kepada kita tak ulangi kesilapan ataupun kekurangan kita yang kita laksanakan sebelum ni. Kita guna strategi yang berbeza. Dia ada dalam bahasa orang lama lah. Bahasa orang lama, dia ada perkataannya tu. Dia panggil rebound. Rebound. Macam main basketball lah. Kan? Patah balik. Rebound back. Gitu. Tapi itulah bagus ni untuk anak-anak muda ni. Sebab yelah orang baru nak buka bisnes. Dia sebenarnya mesti takut menghadapi kegagalan. Betul. Kegagalan dengan kewangan. Dia tak ada duit, lepas tu dia takut gagal. Buat dah lah tak ada duit, lepas tu buat gagal, lepas tu dia tengok hutang bertambah-tambah. Lepas tu nanti bankrupt. Mas sekarang ni, dia orang budak-budak muda di dalam bisnes, dia orang tak perlukan lokasi, dia orang tak perlukan modal. Sekarang ni dengan menggunakan TikTok, ada macam-macam cara atau bukan TikTok sajalah, bukan platform berbagai jenis platform media sosial ni, maknanya dia orang boleh mula menjalankan perniagaan tanpa modal, tanpa lokasi. Dan pendapatan kadang-kadang lebih daripada orang yang lebat daripada kita lagi. Betul. Kadang-kadang gaji kita nak tunggu sebulan bila. Dia orang kata tak gaji. Online. Jual-jual barang kan. Ya, betul. Okey, Cik Zahari, last kali lah kan kita nak tanya nak menutup lah. Sekejap sangat. Apa harapan Mara untuk Aura pada tahun yang akan datang? Okey, harapan kami di Mara ni adalah Aura ni akan menjadi satu anugerah yang berprestij di dalam negara kita ni, memartabatkan keusahawanan Bumi dan juga pada masa yang sama menjadi platform pengiktirafan tertinggi kepada usahawan, bukan hanya secara komersial tetapi memberi impact ataupun value kepada kepada masyarakat sekitar. Dan sebelum ni pun saya dah sebut, dia perlu menjadi perangsang dan juga inspirasi kepada usahawan-usahawan lain yang baru nak jinak dalam perniagaan, yang sedang mencari cita-cita bahawa satu hari nanti saya juga atau aku juga akan boleh berjaya sebagaimana usahawan yang telah menerima anugerah dalam Aura ni tadi. Itu harapan kita, insyaAllah. Dan kalau ikutkan sebenarnya Aura ni, program Aura ni, anugerah usahawan Maras ni, dia akan mula berlangsung di negeri-negeri yang berhampiran. Bermula daripada bila tu Cik Zahari? Okey. Paling awal saya ingat dalam 28. Ya, betul.
28. 28 Oktober kan. Betul. Dan berjalan di Dia setiap negeri. CD lah. CD. CD. Dan Ada jadualnya lah. Ada jadualnya tu. Tapi ada kalau jadual. nak tengok jadual tu, saya ingat kat media sosial kita pun ada kita up juga kan. Jadual-jadual di setiap negeri kita adalah Tapi yang kita harapkan sebenarnya adalah anda nantikan siapa pemenang-pemenang Aura yang untuk tahun kebangsaan. di peringkat negeri dulu. Peringkat negeri dulu lah. Sebab mereka ni adalah jago di negeri masing-masing. Yes. Mungkin anda pernah dengar nama dia, tapi kalau tak pernah, mungkin yang negeri sebelah je tengok, weh ni ke challenge kita punya challenger kita. Kadang-kadang orang tak perasan. Saing. Bila menang anugerah usahawan MARA ni, dia kata bila dalam kebangsaan lah, orang tak tahu ni daripada negeri mana. Kali ni anda boleh tengok dari peringkat negeri. Oh, ni negeri ni, negeri ni. Anda tahu dah. Anda daripada negeri mana usahawan ni. So bila next year kan. Next year nanti kita dah tahu. Hampir tahu. Hampir tahu. Last minute je koyak kata harap pemenangnya. Negeri mana kita dah tahu. Okey. Jadi itu saja segmen kita pada kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bersama dengan Cik Zahari sangat bermanfaat untuk anda. Betul. Terima kasih pada Cik Zahari kerana bersama-sama Terima kasih kami. Jamal dan Jamel. Mini love untuk Dan kita akan berjumpa lagi di segmen yang akan datang. Saya Jamal dan saya Jamil. Signing off. See you. You are a good bitch. Jangan mula bicara tentang usahawan hebat bangkit dari sengsara. Jangan pernah nyambung kisah ilmu yang tinggi. Pendidikan jadi kunci masa